Yang ni adalah wireless mic daripada TNW. Saya suka sebab sampai sekarang dia tak ada masalah, tak ada rosak, and dia punya sound pun solid guys. Okey, ini mode noise reduction. Dia bunyi bising tu dia dah kurangkan dah, dia dah reduce. Kita tekan sekali. Yang ni lebih clear dia punya bunyi kan, sebab tadi kita dah offkan fungsi noise reduction tu. Okey, kita on balik. Kurang sikit dengar kan. Memang padu. Bila saya letak dekat spek macam ni ataupun dekat sini, orang tak perasan sangat. Yang ni dia punya sound tak sharp, bateri cepat habis dan dia besar. Kalau saya letak dekat spek lah, dia mengganggu saya punya view dan mengganggu audience juga nak tengok ni apa benda kan. Besar. Ini lagi satu, ada jenis model ni untuk wireless mic, cepat habis bateri dan besar juga. Still besar. Nampak? Panjang sikit. So yang ni ada salah satunya dah rosak dan kadang-kadang dia bateri dia habis. Saya bercakap, sound tak dengar, kita dah buat video pun nak penat. Yang ni saya dah letak tepi. Dua ni. Yang besar ni sebab dia besar lah, and dia punya sound agak tenggelam. Casing dia pun kecil berbanding dengan casing wireless mic yang lain. Kau nampak besar kan? Yang ni padu guys. Sebab tu saya suka pakai yang ni untuk semua saya punya konten. Dia ada function untuk tukar-tukar suara tau. Contoh saya tekan sekarang kan. Okey. Saya tekan sekali, suara saya akan jadi macam suara garau. Kita tekan lagi sekali. Alright. So suara tu bertukar lagi kan. Dia boleh tukar mod nada suara kita dekat receiver. Dan kalau kita tekan lagi sekali, baru dia jadi normal balik. Memang best lah mic daripada TNW ni. Satu mic dan dua mic sekarang saya pakai dengan dia punya receiver yang kecil. Casing dia pun kecil, bateri tahan lama, ada noise reduction, harga murah. Korang boleh tekan dekat beg kuning kalau korang nak.